So stres kerja, stres kawan, family jangan cerita lah. Selalu rasanya kawan kan tempat kerja je kot. Standard. So benda ni bagi aku, bila aku kena macam ni kan, kira lepas kau setiap kali ride kau akan rasa mental health kau okey lah. Akan rasa mental okey lah. Tak semestinya ride. Kadang-kadang balik Kelang Shah Alam tu pun aku lenjan je dekat Federal tu. Jalan clear kan. Bukan nak kata bawa laju membahayakan diri, just nak keseronokan sendiri. Seronok tu not the term seronok. Just nak kata itu bila kau perah tu kan, kau just let it out. Fokus apa yang kau buat tu lah. Just bukan fokus, let it out. Just kau tengah marah, pendam kan, kau let it out, kau perah kan. Tahu kau perah pun LC sebelah tu pun tengok apa hal mamat ni kan. Tak apa, benda tu macam kau meluahkan. Faham. Itu bila maybe dengar macam bodoh juga mamat ni. Tapi benda ni kita mesti jaga keselamatan. Keselamatan ya. Tapi tengok situasi, janganlah kereta banyak